Okey, pertama sekali antara pengacara dan juga melakukan stand up nak memberikan soalan pada artis ni, dia yang penting sekali pada saya ialah intonasi suara. Okey, jadi sebenarnya intonasi suara itulah yang membezakan sama ada soalan kita tu adalah soalan yang berunsur tegas, soalan yang berunsur gurauan dan juga mungkin soalan-soalan yang lebih kepada santai kan. Jadi mungkin lagi satu penggunaan bahasa yang betul tu antara yang paling penting lah. Kerana sebenarnya bila kita nak mewawancara buat interview ataupun melakukan stand up sekalipun, kita memberikan penerangan atau kita melaporkan berita kepada mereka di luar sana kan. Jadi maknanya kalau lah penggunaan bahasa kita tak betul, jadi orang kat luar pun lagi tak faham kan. Maknanya mesej yang kita cuba sampaikan tu tak sampai kepada mereka. Jadi contohnya kalau contohnya macam di Melodi, saya dan rakan-rakan yang lain banyak mendapat tugasan-tugasan terutama untuk mungkin menanyakan soalan-soalan yang lebih berunsur kontroversi, soalan panas. Jadi dalam hal tu ada perlu ataupun agak penting untuk kita bermula dengan soalan-soalan santai terlebih dahulu. Jadi tak bolehlah kalau kita dapat kita tanya ini macam mana semalam tak boleh. Jadi apa yang anda lihat TV sebenarnya adalah versi yang dah kami edit untuk memanaskan supaya nampak sensasi. Jadi sebenar-benarnya jadi langkah-langkah betul untuk mewawancara artis mungkin dengan bertanyakan soalan-soalan macam aktiviti terbaru kan, perkembangan terkini. Jadi seperti itu mungkin baru boleh kita tanyakan soalan-soalan yang mahu kita dapatkan jawapan dari mereka. Itu antara yang penting lah. Ya, Abang dah banyak experience kan sepanjang negeri wartawan ni, lagi wartawan Melodi kan, gosip panas kan. So apa macam kita panggil dugaan masa panjang jadi wartawan ni, ada yang artis marah ke apa ke? Okey, dugaan ataupun artis marah tu buat masa sekarang ni tak teruk dan tak banyak, tapi ada juga lah mungkin ada setengah artis ataupun selebriti di luar sana yang mungkin agak terasa tersinggung ataupun mungkin soalan-soalan yang kita tanya kepada mereka tak patut ditanya dan sebagainya. Tapi itu mungkin boleh kita kata macam asam garam lah kan, kita buat tugasan. Sebenarnya bukan wartawan media ataupun wartawan TV saja, semua wartawan pun buat kerjasama ataupun berhadapan dengan masalah sama. Sebab macam paper wartawan di surat khabar mereka mungkin melakukan tugas dengan menulis ya. Jadi bila menulis tu, bila soalan mereka tanyakan adalah jawapan adalah tulis. Jadi bila kita di TV, apa yang kita buat ni orang nampak tau. Jadi apa yang kita soalan, apa yang kita ni, kita mendedahkan diri kita untuk dikritik dekat luar. Jadi mungkin katakan apa nama Emma, katakan Emma ni seorang artis yang mungkin patut saya nak tanyakan soalan-soalan panas dan soalan kontroversi. Minat Emma ke luar sana akan rasa tak senang ataupun mungkin rasa marah lah kan. Kenapa pula Melodi tanya soalan-soalan macam tu kat Emma lah. Jadi benda-benda macam tu antara cabaran yang kita kena tempuh lah. Habis show kita tengok dekat Twitter, ada orang tutup, ada orang puji, ada orang suka lah. Jadi artis kebanyakannya artis memberikan kerjasama yang sangat baik sebenarnya. Mereka faham sebagai seorang public figure apa saja yang isu berkaitan dengan mereka akan menjadi dukungan umum. Jadi kebanyakan artis sebenarnya bukanlah tak kisah, tapi memahamilah tugasan apa yang kita lakukan. Jadi masa sekarang tak ada masalah besar lah, tak pernah lagi mengalami masalah-masalah yang buat rasa down ke, itu belum lagi lah. Okey, kepada semua peserta-peserta kursus pengacaraan di ZMS, saya doakan anda semua berjaya dan menjadi seorang pengacara ataupun MC ataupun wartawan boleh yang mana akan memberikan faedah ataupun sumbangan kepada industri kita satu hari nanti. Ingat, jadi wartawan ataupun mereka yang appear dalam TV ni bukan semata-mata kerana glamour ataupun mencari populariti semata-mata, kerana kita ada tugasan yang perlu diberikan ataupun dilaporkan kepada mereka yang menonton, mereka yang membeli akhbar, menonton TV dan sebagainya. Jadi semoga sukses.